Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share dengan anda satu petua jika anda berada di dalam keadaan darurat. Contoh, anda berada dalam satu tempat yang jauh dengan tandas, tak ada tandas, tiba-tiba rasa sakit perut. Okey, lihat video ini sampai habis. Rasa sakit perut yang saya maksudkan ialah sakit perut nak buang air besar. Okey, cara-caranya ialah anda perlu cari batu, satu biji batu, seketul batu. Kemudian ambillah batu yang lebih kurang besar macam ni. Kemudian anda ketukkan bahagian kepala lutut anda macam yang saya buat ni. Ketuk sampailah anda hilang rasa sakit perut tersebut. Memang sangat-sangat mujarab. Ini petua nenek moyang kita dahulu. Okey? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.